Okay guys, so hari ni aku nak kongsikan kepada korang pengalaman pakai iPhone RM500 pada tahun 2026. Ini adalah iPhone 11 guys. Nice juga lah dia punya design dia kan. Actually quite cantik juga. Betul lah orang cakap kalau design benda tu simple, minimalist, dia akan tahan lama. Sama macam iPhone 11, simple je design dia. Aku rasa tahun 2026 ni masih lagi relevan dan masih lagi quite nice jugalah. And aku sangat suka dia punya frame dia. Dia bukan flat macam zaman sekarang. Semua Apple, Android semua flat kan. Dia curve. Bila pegang tu rasa lebih selesa, tak rasa bersegi sangat lah. Lebih smooth gitu. Cumanya lah design bahagian depan dia agak hodoh lah. Korang boleh tengok notch dia memang tebal. Bezel pun tebal juga guys. Korang ingat ini adalah telefon 7 tahun lepas guys. Ya, kena terima lah yang design dia macam ni. Tapi overallnya okey lah. Untuk harga RM500 yang aku bayar ni, not bad. Korang boleh tengok dia punya screen dia. Kualiti dia, masih lagi LCD size 6.1 inci. Kualiti yang dengan harga RM500 tu aku okey. Cuma kalau harga aku beli ni RM3,000, RM2,000 memang tak baloi lah. Okey, sembang sikit pasal bateri. Kita start lambat sikit sebab aku tahu bateri dia tak tahan lama. 12.37 tengah hari, bateri 98%. Dan aku onkan data. So kita akan tengok macam manalah bateri performance sepanjang hari ni sampai malam. Sampai ke malam soalan dia. Kita tengok nanti macam mana. Dan dalam perjalanan aku hari ni, aku tak nak connectkan dia dengan Apple CarPlay. Aku tak nak connect sebab berdasarkan experience dengan iPhone 13 memang ada drain bateri sangat laju lah. Okay, kita dapat coffee of the day lah. Okay guys, so korang boleh tengok yang kereta aku ni dah kotor lah nampak. Baru je masuk kereta dalam 3 hari macam tu. Rim baru tapi nampak kotor-kotor sikit kan. Okay, aku nak basuh kereta kat ujung mana. Okay, kita dah sampai kat tempat basuh kereta. Dah bayar basuh kereta. Sekarang aku nak gerak ke KL lagi. Aku nak keluar daripada Kawash ni. Aku perasan kereta sebelah ni dia pakai rim lebih kurang macam aku punya guys. Tapi kereta dia kereta sport lah. Lagi start lah. Wah, dia GT Wing lagi. Maksudnya taste aku taste kereta sport. Okay, on the way kita nak pergi ke KL ni kan. Aku nak buat satu test. Aku nak tengok movie. Aku nak tengok 1 jam movie. Tengok berapa banyak persen bateri turun. Sekarang 83%. Aku guna 4G data lah. Okay, untuk dia punya brightness dia kita setkan ke setengah lah. Untuk imitate kononnya kita tengok movie dalam bilik, nak tengok banyak bateri dia turun. Sekarang kita start 82%. And dari segi bunyi dia actually quite nice juga. Bunyi dia ada dual stereo speaker. So ada 2 speaker kat sini. Memang aku boleh layan lah. Memang sedap lah untuk harga RM500 tu. So kita tengok nanti macam mana bateri dia turun banyak mana. Alright, set and our timer. Okay guys, timer 1 jam sudah siap. So bateri berapa? Tadi 82%. Sekarang kita nak tengok dia punya bateri tinggal berapa. 72% guys. 10% bateri turun 1 jam tengok movie. Okay, so sekarang aku dekat parking Pavilion Mall. Korang boleh tengok entrance dia. Tak silap aku, Pavilion Mall ni kita tak boleh nak bawa kamera yang besar untuk shooting dan sebagainya. Kena ada permission lah. So aku tak boleh nak bawa masuk vlog kamera ni. So aku just akan bawa aku punya iPhone lah. So kualiti nak akan nampak beza sikit lah. Dan juga dekat area sini aku akan makan kejap. Dan juga kemudian aku akan ambil sampel-sampel gambar dan video untuk iPhone 11 ni. Nak compare sikit dengan main kamera iPhone 17 Pro Max aku. Banyak ke beza dia selepas 7 tahun kemudian? Okay, jom kita tengok. Korang tengok sini dia kata tak boleh record. So aku tak bawa kamera besar. Okay, dekat kedai Samsung nak tengok Z Fold 8. Aku dah buat pun vlog dengan telefon ni. So korang boleh check out lah. Pick up here. Okay, thank you. Sekarang aku nak main game, nak try Mobile Legend lawan dengan Arif. Okay, mari. Nak tengok bateri dia turun banyak mana. Panas ke tak panas. Tapi nak main kejap kan. Dalam 1-2 game macam tu. Okay, so baru je habis main game. So nak update sikit dia punya bateri. Turun dalam 11%. 51% jadi 40%.
selepas dalam 23 minit gaming, satu game setengah macam tu. Sebab game kedua kena surrender sebab noob. So yeah. So bateri sekarang 5 petang 39%. Aku tak guna sangat hari ni, bateri nak habis dah. Kalau nak cakap dari segi kepanasan waktu gaming tu, dia suam-suam lah. Tapi kalau tak BP ni rasa macam suam-suam panas sikit. Aku rasa kalau main game berjam-jam boleh overheat lah. Apapun, satu kekuatan yang ada pada iPhone 11 ni adalah video lah. Video selfie dia untuk harga RM500 overexpose. Not bad. Padu lah. Dia pusing kat belakang, boleh tengok dia punya kualiti dia. Okay, so aku dah habis lepak dengan Arif. So sekarang pukul 7.02 malam lah, ataupun petang. 25% bateri. Bateri dia tak padu sangat. Korang tak boleh nak bergantung kepada bateri dia saja untuk satu hari penuh lah. Aku rasa kalau korang betul-betul berniat nak beli telefon ni, wajib invest kat power bank juga. Bawa sekali power bank dan juga sentiasa prepare lah kabel charger tu sepanjang masa kena ada. Sebab bateri dia makan lebih sikit. But dari segi overall experience guna telefon ni actually quite nice juga. Kau dapat iOS 26, aku dah update dah. Ada dia punya liquid glass. Tapi korang tak rasa se-smooth sangat lah compare kepada iPhone yang latest. Dia 60Hz saja. Animation pun rasa macam biasa-biasa saja. Dia punya loading time pun tak ada laju sangat sebab dia punya RAM pun tak besar, 4GB saja. Okey lah, nak kata sampai level lagging teruk sangat tu tak ada. Tapi untuk harga yang korang bayar RM500, actually quite okay lagi. Dan cakap pasal software, telefon ni akan dapat iOS 27 yang akan datang. Berita baik, tapi aku rasa itu mungkin adalah software update dia yang terakhir lah. And katanya iOS 27 ni akan berikan optimization dan juga smoothness yang lebih sikit untuk phone-phone yang lama lah katanya. Tapi sebagus mana pun software update, memang tak boleh nak tahan lama lah bateri dia, sebab bateri dia kecil, dia 3000 lebih saja. Dan fun fact, kalau kita tengok pada bahagian dia punya bateri dia 99% guys, dan ini bateri ori. Okay, kalau nak tengok dengan lebih details dia punya penggunaan bateri dia, dah guna 75% sekarang pukul 7 malam, dan sekarang on time dapat 4 jam. Okey lah, nak kata padu sangat pun tak, sebab aku kebanyakannya lamanya tengok Netflix tadi. Lain-lain aku guna sikit-sikit sahaja. Aku tak guna langsung Apple CarPlay dekat telefon ni, aku guna phone lain. Dan kalau nak cerita dari segi dia punya fast charging dia 20W, and wireless dia tak silap 15W. Ambil masa dalam sejam lebih untuk charge penuh. Telefon ni boleh guna separuh hari, 3-4 hari tu okey lah. Kalau jarang guna boleh dapat sehari. Okey, kalau aku nak sembang pasal dia punya kualiti gambar dia, aku perasan kalau compare kepada phone-phone zaman sekarang, iPhone 11 ni dia memang nampak old school sikit lah, sebab dia punya HDR pun tak se-agresif phone-phone zaman sekarang. Maksudnya dia punya exposure control kalau boleh tengok tak padu sangat. Dia punya pengawalan cahaya dia ada overexpose, ada yang ada expose. Tapi korang kena ingat harga yang korang bayar tu sekarang market price kita RM500. Kualiti dia aku boleh kata acceptable. Boleh lawan dengan phone Android RM500 yang baru. And dari segi kualiti video dia memang aku boleh kata lagi sedap lah daripada phone Android yang harga RM500. So bagi aku kamera dia quite nice lah. Ada kamera ultra wide lagi, harga RM500 guys. Memang aku puas hati lah, aku tak ada komplain banyak sangat. Okay guys, final update untuk iPhone 11. So sekarang pukul 8.27 PM and bateri tinggal 18%. Basically nak habis dah. So screen time yang kita dapat, so 4 jam 40 minit dan juga screen off time 13 minit. So boleh kata phone ni akan dapat sekitar 5 jam screen on time lah. Actually untuk phone yang hampir 7 tahun lepas, not bad. Okey juga. So kepada siapa sesuai beli iPhone 11 ni, actually aku boleh kata kepada yang mungkin baru nak first time nak try masuk ke Apple ecosystem,
bajet tak banyak sangat tapi nak logo Apple ni dekat peranti harian korang, boleh try iPhone 11. Tapi korang kena keep in mind lah yang iPhone lama ni dia tak ada peace of mind, maksudnya dia tak ada warranty. Kalau korang beli bulan ni, bulan depan rosak, memang itu yang risiko yang ada lah bila beli iPhone yang lama. Dan satu lagi benda yang korang kena tahu, iPhone 11 ni tak support 5G. Tapi okey lah, memandangkan harga pun murah kan, phone budget Android yang baru pun RM500 tak dapat 5G juga. Dan kalau kita nak menjawab soalan adakah telefon ni masih lagi relevan pada tahun 2026, honestly kan, aku rasa somewhat dia masih lagi okey, lagi-lagi dengan tanda harga RM500 tu. Dia tak teruk sangat seperti yang aku jangkakan, honestly. So itu sahaja pasal iPhone 11. Komen sikit pendapat korang, like kalau korang suka, dan aku akan akhiri video ni macam biasa, sampel gambar malam dia. So jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih, happy. Bye bye.